Aku dah agak memang gila jadi peminat idol ni. Masa aku tengok korang tadi, terus aku macam dengar suara tu. Maksud aku lagu akulah. Kalau korang do, maknanya aku Re. Kalau korang Re, maknanya aku Mi. Aku takkan kalah dengan korang. Betul tu. Yang penting fans kita semua enjoy. Nama aku Otoshino Sera. Ya, kali ni aku nak introduce diri aku elok-elok sikit. Ni konsep pertama aku sebagai seorang idol. Sebelum ni aku main apa ni Ki? Semua pasal aku kau dah bagi tahu dia orang. Ki, jomlah. Kita dah kena ready dah ni. Masa aku tengok korang tadi, terus aku teringat balik betapa bestnya jadi seorang idol ni. Music rock tu memang dah meresap dalam jiwa aku. Tapi, kalau korang do, maknanya aku Re. Kalau korang Re, maknanya aku Mi. Aku akan melangkah ke hadapan daripada kau. Baiklah, sekarang aku adalah seorang idol. Bila kau cakap macam tu, aku rasa yakin sikit. Aku masih baru lagi untuk menjadi seorang idol. Aku jadi idol ni pun sebab nak rasa bebas sikit kat atas pentas. Aku harap kau boleh handle lah ya Ki. Ajar aku betul-betul tau. Boleh tahan juga gaya ni. Baru nampak macam idol. Bagi idol, kad-kad ni lah nyawa dia orang kan. Cantik juga ya dress ni. Terima kasih ya Ki. Betul tu. Terima kasih ya.